So far, minggu korang macam mana? Kalau semuanya dalam keadaan yang baik, Alhamdulillah. Kalau terjadi perkara yang tak diingini, it's okay. Hari ni, jom kita berkongsi pendapat sambil jalan-jalan di KL. Kalau kita fikir secara logiknya kan, bila kita tengok sesuatu yang terjadi, kita tak boleh tengok kejadian tu secara hitam putih terus. Sebab ni akan buatkan kita berfikir secara tak rasional. Contoh, bila kita nampak orang buat sesuatu kemungkaran, jangan kita terus cop mereka macam-macam depan muka dia. Lagi-lagi kalau kita cop mereka tu sampai tahap terlalu ekstrim seperti kafir. Ni akan menjadikan pandangan pada agama buruk. Akan ada juga yang sampai fikir agama Islam ni kejam. Malah boleh menghancurkan hubungan silaturahim. Jadi, bila kita nampak sesuatu, kenalah fikir dulu secara berhikmah. Barulah kita menghalang atau menegur dengan cara yang betul. Ya, kita mungkin memang tahu apa perkara orang tu buat memang salah dan kadang kita tertanya, orang tu takkan benda ni pun tak tahu kalau salah. Kita kena ingat juga, yang boleh jadi orang tu tak tahu pun perkara yang dia buat tu salah. Boleh jadi sebab tiada didikan atau dididik dengan cara yang salah. Cuba bayang kalau misal kata kita berada dekat situasi tu. Dah lah tak tahu apa-apa, terus kena cop yang bukan-bukan. Dan memang boleh jadi juga ada orang yang memang tahu perkara yang dia buat tu memang salah tapi masih teruskan. Untuk orang yang macam ni, sebaiknya kita ingatlah cara menghalang yang betul. Pertama, kita boleh menghalang orang tu daripada terus melakukan kemungkaran. Kedua, kita boleh juga menegur dengan nasihat yang baik. Ketiga, kita tak reda atau membenci kemungkaran tu. Konten hari ni, saya just nak share yang kita kena jaga mulut kita daripada mengucap perkara yang bukan-bukan. Kalau korang ada pandangan, nak share, boleh komen ya. Mana yang baik, korang boleh amalkan. Mana sebaliknya, korang tinggalkan. Jumpa lagi untuk Khamis depan. InsyaAllah.